Wow, sofa Acik Tanjung Agas 2000 lebih clearance, okey. Ni kita arrange sekarang pakai Lala Move terus sebabnya yang lepas kan korang perasan tak? Kan Bos Ija ada buat live. Lepas tu tiba-tiba lah pula dia buat clear stock reject. Sebab biasanya kita orang ni kalau ada kata ada barang clear stock reject macam sofa ke meja makan yang memang ada problem, bukan dalam condition baru, ada masalah material terkoyak ke, ada paku karat ke, terus kita akan jual secara clear stock reject. Tapi kita akan jual secara online. Kita biasanya akan buat live bagi tahu korang tarikhnya bila korang kena datang terus dekat Gudang Bu Ijan. Macam Acik ni, customer angel, Acik pada Tanjung Agas. Rajin tengok live Bu Ijan. Sekali Bu Ijan ada buat clear stock reject, Acik dapat set sofa 2000 lebih. Waktu tu ada yang 1000 lebih, 2000 lebih, 3000. Tapi biasanya untuk clear stock reject ni, syaratnya korang kena tengok barangnya secara depan, condition barang dia. Okey ke tak okey, boleh terima ke tak, sebab dia bukan dalam keadaan yang baru lah. Jujur je cakap, ini dia 2500 sold. So nak gerak terus dan kebanyakan kita akan collaboration dengan Lala Move. Kalau belakang Angel ni, kalau korang nampak banyak barang dah sold, ini barang-barang Acik yang akan kita arrangekan pakai transporter kita sendiri. Tapi biasanya kita akan ikut pada trip. Area mana? KL ke, JB ke, Selangor, dan kat sana ada customer repeater. Customer daripada tahun 2024 datang lagi beli barang dengan kita orang. Yang lepas 2024 Angel tanya Acik beli set apa? Acik beli debit 1900. Lepas tu Angel tanya lah, Acik barangnya masih okey tak? Masih jaga dan baik tak? Barangnya masih okey, Alhamdulillah. Sebab tu hari ni Acik datang lagi repeat cari set sofa. So Alhamdulillah Acik tu pun dah sold. Untuk kali kedua, repeater macam dia cakap lah. Angel hampir 6 tahun dah kerja dengan Bu Ijan. Alhamdulillah, kebanyakan bukan customer baru je Angel jumpa. Customer lama pun Angel selalu jumpa. Sebab tu, syoknya kita orang bila hari-hari dekat Gudang Bu Ijan ni, dapat jumpa dengan acik-acik. Dan lagi acik-acik yang rajin bawa dia punya kawan, family, suami, isteri. Kadang-kadang datang nak borak. Tapi kadang-kadang datang, memang niat nak tengok-tengok je. Mungkin ada yang berkenan, sekali terkenan terus sold. Macam acik ni, dah sold tu aciknya. Kat sana. Acik pada Sempang 5, orang-orang dekat je. Yang paling penting korang, untuk belakang Angel ni, mungkin kita akan gerakkan perhantaran minggu depan. Yang lepas Angel ada follow trip driver lori pergi ke area Selangor. Nampak tak video lepas-lepas Angel? Angel ada gerak pergi ke area Selangor, pergi ke rumah customer. Kita terjah. Kita tengok reaction Acik bila dah terima barang. So, untuk next month, Angel tak tahu Bu Ijan nak gerak ke mana. Melaka ke, JB ke. Korang ada suggestion tak nak kita orang gerak mana? Nanti kita orang sampai sana nak pergi ke rumah acik-acik yang dah sold dengan kami. Okay? Yang paling penting ni dah sold. Korang tak je tahu Gudang Bu Ijan sold.